Assalamualaikum, cikgu. Baik, hari ini saya nak tunjuk kamu satu gambar. Ya, yang ini adalah gambar satu permainan anak, ya. Okey, kamu sedang bermain lah permainan ni. Jadi saya bukan nak bincang pasal permainan ni, saya nak tengok bentuknya. Ya. Jadi siapa boleh bagi tahu dekat saya apakah bentuk gambar raja yang saya tunjukkan ni? Ya, sudah. Terima kasih. Kubus ada apa ni, nama lain tak bagi bentuk ni? Tak ada. Bagus, tak ada. Yang ini ialah kubus. Kubus ini ada ciri-cirinya yang tertentu. Ya. Jadi saya minta kamu nyatakan ciri-ciri kubus ini di dalam peta bulatan. Boleh? Ya. Jadi kubus adik-adik seorang satu bulan ambil dua, kamu boleh senaraikan apakah ciri-ciri bagi kubus tersebut. Ya. Di tengah tu tuliskan kubus. Jadi saya bagi masa kamu 2 minit dari sekarang. Ya. Apa sahaja mengenai kubus sila catatkan di peta bulatan anda. Ya? Apa sahaja? Di depan di meja kita tu ada saya letakkan kubus, ya, dan ada bentangan kubus, ya, dengan kumpulan I dengan kumpulan F. Ini ada bentangan kubus, kamu boleh tengok apakah ciri-ciri bagi kubus ini. Ya. Masa dah pun tamat. Habis masa. Jadi saya minta satu pelajar bagi tahu, bagi tengok kumpulan ni. Ya. Kumpulan ni boleh bagi tahu? Aida. Apa ciri yang kamu dah ada?
Bila kawan dah sebut, kamu pun yang lain ada, cuba kamu tandakan right, ya. Semua sisi. Terima kasih, Aida. Aida mengatakan bahawa pupus ada 6 perlumbaan, ada 8 lucu. Betul kan 8 lucu? Betul 8? Ya, itu bagus. Dan ada lagi yang Aida tak sebut. Cuba bulan mana yang dia sebut? Ya. Okey, dia. Apa lagi yang dia belum sebut? Bilangan sisinya sama, permukaannya sama dengan 15 sisi. Baik, terima kasih. Bilangan sisinya adalah sama. Ya, bilangan sisinya adalah sama. Boleh? Dan bilangan tepinya ada 12. Boleh? Ada satu lagi yang tidak disebut. Berkenaan dengan isi padu kurus. Aku boleh bagi tahu saya isi padu kurus. Ya? Ada? Boleh? Bentuk muka segi empat sama, betul. Lagi isi padunya. Baik, very good. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Tadi kita kata bahawa semua sisinya adalah sama. Ya, kita boleh lihat ya, sisinya semua sama. Merah, merah, biru dan kuning. Ya, darabnya panjang, darab lebar, darab tinggi, maka jadilah isi padu kubus. Dan daripada situ terbentuklah isi padunya sebab panjang, darab lebar, darab tinggi, panjang yang sama, maka jadilah kuasa 3. Ya, panjang, darab lebar, darab tinggi. Baik. Seterusnya, ini kita akan buat kumpulan sebab kumpulan ni kita akan dekar lah ya. Kumpulan ini sudah tak. Jadi saya minta belajar lagi sila ambil warna kuning. Kuning saja. Kuning saja. Okey. Yang ini ambil warna biru. Ini saja. Kita tahu satu.
Tengok tugas anda ni hadapan. Ya, nombor A1, B1 itu ialah ketua kumpulan. Ya, siapa ada A2, B2, C2 itu ialah setiausaha. Okey. Dan siapa nak panggang? Okey, tak ada? Alright. Tak panggang? Okey, baik. Jadi tugas setiausaha macam biasalah. Kamu catat apa yang patut. Nanti bila kita balik kumpulan. Boleh ya? Okey, baik. Jadi juru gegas ni tugas-tugas khaslah apa sajalah yang dia boleh buat. Mana kamu akan datang ke depan dan ambil bahan-bahan yang saya sebutkan. Kamu ambil. Baik. Dan yang akhir sekali itu penjaga masa. Kalau kumpulan yang keempat tidak ada penjaga masa, juru gegas boleh jadi penjaga masa. Ya? Boleh? Tapi tak ada sorak ini. Okey, jadi untuk aktiviti seterusnya kita akan adakan permainan bingo. Boleh? Permainan bingo. Boleh kami tu? Boleh. Jadi mana boleh datang ke depan dan ambil bingo ini. Satu kumpulan ikut bilangan kumpulan dia. Kalau dia ada 5 ahli ambil 5, kalau ada 4 ambil 4. Okey, kita tengok sekarang. Okey, dan ambil balik tempat masing-masing. Satu sikit. Boleh bawa jawapan yang terbaik daripada peta bulatan tadi dan dekat dari kumpulan anda. Kumpulan A kat sini. Dan B sini. Untuk yang tadi peta bulatan. Ambil satu ni jadi dah ni. Okey, kamu boleh guna yang ini. Dan kamu lekat. Ciri-ciri kubus yang mana ada kaitan dengan aktiviti kita seterusnya. Ya, baik. Untuk aktiviti bingo ini, ya, ada 5 soalan. Untuk permainan ini ada hadiah individu. Ya. Pastikan anda menjawab dengan betul, bolehlah nak berbincang. Ya. Baik, saya akan bacakan soalan, dengar betul-betul. Ya. Berapa minit anda minta untuk menjawab soalan? Baik, cara dia apabila saya membaca soalan, maka bila kamu dapat jawapan, pangkah tempat kotak yang ada jawapan itu. Kalau ada 2 jawapan, kamu boleh pangkah 2-2 kotak itu. Ya. Seterusnya kamu akan dapat pemenang dikira apabila kamu dapat semuanya soalan 5 betul dalam garis lurus. Ya, melintang, menegak ataupun mengufur. Esok semua tak apa. Ya, baik. Dengar soalan betul, saya akan baca. Soalan yang pertama, saya tak ulang ya. Kalau saya ulang, saya akan tolak markah kumpulan. Baik. Luas bagi salah satu permukaan dalam sebuah kotak yang berbentuk kubus ialah 64 cm persegi. Apakah isi
isi padunya dalam sentimeter. Okey. Saya ulang ya. Luas bagi satu permukaan, salah satu permukaan kotak berbentuk kubus ialah 64 cm persegi. Apakah isi padunya dalam sentimeter? Boleh? 2 minit dari sekarang. Panjang tangki ialah 7 cm sisinya. Cari isi padunya tangki itu dalam sentimeter padu. Ya. Kalau ada dua, pakai dua-dua sekali. Ya, satu pakai satu. Soalan yang ketiga, isi padu sebuah bekas yang berbentuk kubus ialah 0.512. Cari panjang bekas itu dalam meter. Cari panjang, ya. Isi padunya ialah 0.512 meter padu. Cari panjang bekas. Ya, cari panjang bekas. 5 minit dari sekarang.
cari panjang untuk punca kuasa 3 kan? Betul? Kalau daripada panjang kita nak cari isi padu, kita kuasa 3 kali. Boleh macam tu? Itulah kelingnya dia tak pernah tahu. Okay? Yang dah dapat? Okey, masa sudah pun tamat ya. Ada siapa yang tak dapat lagi? Okey, semua dapat. Seterusnya, nombor 4. Sebuah bekas berbentuk kubus mempunyai panjang tepi 42. Okey, panjang tepinya 42. Berapa banyak kuihkah berbentuk kubus yang panjang tepinya 8,4 cm dapat mengisi penuh bekas tersebut? Okey. Panjang tepi 42 cm. Ya. Kita nak bentuk kuih. Bentuk kubus panjangnya 8,4.
merah. Satu biru, satu hitam dan satu pen warna. Okey, dah sudah. Okey, dah balik ke depan.
tulis jawapan di atas kertas mancung ya.
bagi isi padu. Isi padu dia 1152, kan? Jadi panjangnya berapa panjang bagi buat ini? Tengok soalan. Panjang bagi buat ini ialah 16 kali lebar berapa? Lebar lah. Kali dengan tinggi. Tinggi itu berapa kali lebar? Ada dalam soalan. Ya? Berapa kali lebar bagi tinggi? Panjang kali lebar kali tinggi. Okey, bagi isi padu kita 1152. Panjangnya 16. Lebar dia kita katakan dia lebar. Tinggi dia 2 kali lebar. Boleh kata tu? Kamu kena buat persamaan tu. Jadi sekarang 16 kali 2 kali lebar tu berapa? 16 kali 2. 16 kali 2. Tak tahu lah ni 32. Lebar kali lebar. Lebar kali lebar. L kali L. L kuasa 2. Sama dengan 1152. Jadi L kuasa 2 sama dengan 1152 bahagi 30. L kuasa 2 sama dengan 30. Maka L ialah yes, very good. Itu lebar
Tiga.